Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so ada satu FYP TikTok aku mengatakan yang kita tak boleh nak baca nama orang mati dekat batu nisan. Aku tak pasti kenapa kita tak boleh baca, sedangkan kalau kita baca tahlil pun kita sebut nama orang yang meninggal tu ya. Macam tu. So apa kata kita masuk dalam dunia TikTok, kita membincangkan hal ni sama-sama. Jom. Okay guys, so kita masuk dalam dunia TikTok lah ya. Jangan sesekali baca nama orang mati dekat batu nisan. Lepas korang dengar je ceritanya, agaknya nak pandang batu nisan pun korang dah tak berani. Korang kejap, siapa dekat sini yang suka baca nama orang mati dekat batu nisan? Satu malam Farid baru je balik daripada kerja menaiki motor. Farid suka lalu di perkuburan Cina sebab dekat situ merupakan jalan shortcut untuk sampai ke rumah. Dan kalau kat dia sebut je kawasan perkuburan Cina ni, confirm korang akan tahu Farid memang seorang yang berani dan tak percaya langsung tahu tentang perkara mistik, hantu semua ni. Dia memang tak percaya. Setiap kali Farid lalu perkuburan Cina tu, Farid mesti akan baca nama-nama orang mati dekat batu nisan tu, tahu kan? Sampailah satu hari tu terjumpa satu batu nisan yang baru dan dekat atas kubur tu makanan, tangkal, kemenyan dan juga satu mangkuk yang diisi dengan air berwarna merah. Dia pun berhenti dekat situ dan baca nama orang mati dekat batu nisan tu, tau. Guys, lepas dia baca je, ada satu angin yang kuat menerpa muka Farid. Lepas tu Farid buat tak tahu dan dia meneruskan perjalanan. Peliknya kan guys, motor Farid tiba-tiba terasa berat daripada biasa. Tak sampai 5 minit Farid masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah Farid diketuk dengan sangat kuat, tau. Ada satu suara garau yang memanggil Farid. Farid memang terkejut gila, tapi dia still berani untuk bertanya, siapa tu? Suara tu balas tapi dengan logat Cina, tau. You panggil saya kan tadi dekat kubur. Saya sudah panggil guys. Ini pintu buka lah. Malam tu bukan setakat pintu rumah Farid je diketuk, tau. Satu rumah Farid tiba-tiba bau kemenyan. Farid tahu yang sebenarnya alam mistik ni wujud, tau. Esok pagi dia pun telah bertanya penduduk Cina dekat kawasan perumahan tu, tau. Dan barulah dia tahu sebenarnya kubur tu adalah milik seorang bomoh Cina. Weh, korang pernah tak pergi kubur lepas tu baca nama orang yang dah mati dekat batu nisan? Cek komen kat sini. Okay guys, so itu sedikit yang aku tahu pasal kita tak boleh baca nama orang meninggal dekat batu nisan, tau. Tapi aku rasa kalau menurut dari segi agama kita tak salah sebenarnya. Tapi janganlah kau pergi kubur Cina, kau sebut nama orang Cina pula. Aduh hai, mentang-mentang lah benda macam ni kita tak tahu, tau. Kita tak tahu something that yang akan, orang kata apa namanya, yang akan happen dekat kau. Lepas tu kau pergi sebut pula. Memang mencari nahas lah kan. Dan ada satu ni aku cerita lah kan, sementara dia ada kata sikit. Macam ada satu laluan, macam mana aku nak cerita dengan korang macam ni lah. Macam aku, kalau macam aku nak balik ke rumah daripada tempat kerja ke, ataupun daripada tempat orang kata pada shopping mall ke, ada satu laluan tu, dia lalu dekat perkuburan Cina, tau. Ada sekali tu, waktu tu aku driving dengan bapak aku lah. Kebetulan waktu tu kita orang baru balik daripada masjid lah kan. So suddenly sampai je dekat lalu dekat perkuburan Cina tu, aku dah rasa meremang dah weh. Buka radio tak function mat. Dia punya rasa takut tu, dia rasa lain, tau. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Alhamdulillah kita orang sampai ke rumah tu dalam keadaan yang selamat. Macam tu lah. Cuma rasa meremang tu still ada lah. Walaupun kita buka radio tak ada function langsung pun, macam orang kata dia rasa meremang bila kau lalu kat kubur Cina tu. Kau faham tak? Dia macam ada satu insting di mana kalau kau lalu kat situ je, kau akan rasa macam boleh macam ni. Sebab kubur Cina je, orang asyik duk cakap pasal kubur Cina ni ada mistik lah ataupun kawasan keras lah. Sedangkan it's just a kubur, you know. Dan jangan buat onar dekat mana-mana tempat. Tak kisah kubur India ke, kubur Cina ke, bawa kubur ni jangan main lah guys. Sebab itu merupakan kawasan, orang kata apa namanya, kawasan macam mana cakap kawasan untuk orang yang dah meninggal macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini dah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Minta maaf kalau aku pandang ke kiri, ke kanan ke, sebab aku dah lama sangat tak buat video. That's why aku rasa macam
tak familiar sangat. Okay, don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, always stay safe. Bye.